Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurhani Dayana binti Muhammad Azmi. Sekarang ni mari kita mulakan dengan pengenalan. Pertama sekali, pendidikan merupakan proses berterusan dalam membangunkan potensi individu secara menyeluruh dan seimbang, selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Ini bermaksud pendidikan bukan hanya menekankan pencapaian akademik tersebut, tetapi juga pembangunan intelek, emosi, rohani dan sahsiah murid secara holistik. Dalam menghadapi cabaran pendidikan abad ke-21 ini, peranan guru telah berubah dan menjadi semakin mencabar. Kerana guru bukan lagi sekadar penyampai ilmu di hadapan kelas, tetapi bertindak sebagai pembimbing dan ejen perubahan yang membentuk pemikiran, nilai dan kepribadian murid. Guru juga berperanan membantu murid memahami ilmu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian, serta membimbing mereka menjadi insan yang berfikiran matang dan bertanggungjawab. Seiring dengan kerangka Malaysia Madani, pendidikan masa kini menekankan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual, iaitu pembelajaran yang berkait rapat dengan situasi sebenar yang berlaku pada murid. Literasi bahasa pula menjadi asas penting dalam memastikan murid memahami, berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. Selain itu, penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI secara beretika turut disepadukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi menyokong perkembangan kemahiran abad ke-21. Oleh itu, pembentukan guru yang berjiwa pendidik amatlah penting kerana guru inilah yang menjadi pemacu utama dalam merealisasikan aspirasi dan hala tuju pendidikan negara. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang aspirasi pendidik. Aspirasi utama pendidikan negara adalah untuk melahirkan murid yang berilmu, seimbang dan bermoral. Murid bukan sahaja perlu menguasai pengetahuan akademik, tetapi juga mempunyai nilai murni, etika dan jati diri yang kukuh supaya menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Selain itu, pendidikan juga menyokong penguasaan literasi bahasa dan literasi digital. Penguasaan literasi bahasa membolehkan murid memahami pelbagai ilmu, menyampaikan idea dengan jelas dan berkomunikasi secara berpesan. Literasi digital pula penting bagi memastikan murid mampu menggunakan teknologi dengan bijak, beretika dan selamat dalam kehidupan seharian. Guru turut berperanan penting dalam membentuk pemikiran kritis dan kemahiran komunikasi murid. Melalui aktiviti pembelajaran yang sesuai, guru membantu murid berfikir secara mendalam dan membuat analisis, menyelesaikan masalah dan menyuarakan pendapat dengan yakin dan berhemah. Aspirasi pendidikan juga menekankan pendidikan inklusif untuk murid semua latar murid. Setiap murid tanpa mengira latar belakang, keupayaan atau pembezaan individu berhak mendapat peluang pembelajaran yang adil dan berkualiti. Dalam konteks ini, guru bertindak sebagai ejen perubahan dalam transformasi pendidikan. Guru bukan sahaja melaksanakan dasar pendidikan, tapi turut membawa perubahan positif melalui amalan pengajaran yang berinovatif, beretika dan berfokuskan keperluan murid. Seterusnya ialah hala tuju pendidik dalam merealisasikan aspirasi tersebut. Hala tuju pendidik menekankan pelaksanaan pembelajaran bermakna dan kontekstual dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini bermaksud guru merancang aktiviti PDP yang berkait dengan kehidupan sebenar murid supaya pembelajaran menjadi lebih relevan, menarik dan berkesan. Guru juga digalakkan mengamalkan pedagogi berpusatkan murid dan berasaskan keperluan sebenar. Dalam pendekatan ini, murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran, manakala guru bertindak sebagai fasilitator yang membimbing dan menyokong perkembangan murid. Selain itu, integrasi teknologi digital dan AI secara beretika dalam pengajaran menjadikan satu keperluan masa kini. Teknologi digunakan sebagai alat sokongan pembelajaran, bukan pengganti peranan guru, bagi meningkatkan kefahaman
dan kreativiti, kecekapan murid. Hala 7 pendidik turut memberi penekanan kepada penguasaan literasi bahasa dan literasi digital. Secara berterusan, guru juga perlu memastikan murid mampu membaca, menulis dan memahami maklumat dan berfikir secara kritis dalam pelbagai konteks pembelajaran. Di samping itu, guru digalakkan menggalakkan aktiviti PDP yang merangsang pemikiran kritis dan reflektif, seperti perbincangan, penyelesaian masalah dan pembelajaran berasaskan projek. Aktiviti ini membantu murid berfikir secara mendalam dan membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. Akhir sekali, hala 7 pendidik ini menekankan pembinaan persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyokong emosi murid. Guru berjiwa pendidik prihatin terhadap kesejahteraan emosi murid dan memastikan suasana bilik darjah yang positif, selesa dan menyokong perkembangan secara menyeluruh. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wan Auni Kasdina binti Wan Muhammad Roslan dari kelas PPS 29 ingin membentangkan tugasan 3 bagi subjek pengantar pengajian pendidikan kod GPP 1092. Di bahagian saya iaitu guru berjiwa pendidik. Tanpa membuang masa, izinkan saya untuk memulakan. Mula-mula sekali, kita perlu tahu apa itu guru berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik ni sebenarnya beberapa ciri seseorang pendidik yang perlu ada dalam diri dan diterapkan agar mengajar dengan lancar. Di sini terdapat beberapa ciri tersebut, iaitu memberi tunjuk ajar dengan kasih sayang, bertindak dengan penuh tanggungjawab, dan akhir sekali menjadi suri teladan untuk melahirkan pelajar yang unggul. Yang pertama, memberi tunjuk ajar dengan kasih sayang. Ini bermaksud murid-murid sekolah rendah juga sekolah menengah perlu diberi bimbingan agar tidak tercicir dalam pelajaran dan adab mereka. Baiklah, sebagai ringkasan, kami sebagai seorang guru hendaklah memberi bimbingan, nasihat, petunjuk dan panduan untuk mengajar cara melakukan sesuatu, menjelaskan konsep atau memperbaiki tingkah lakuan. Selalunya melibatkan pengajaran langsung atau demonstrasi agar pelajar faham secara praktikal. Tunjuk ajar ini boleh merangkumi sesuatu kemahiran, nasihat tentang cara yang betul atau petunjuk membetulkan kesilapan. Yang kedua, bertindak dengan penuh tanggungjawab adalah di mana seorang guru perlu bersedia dengan tanggungjawab yang akan ditangani apabila mengajar murid-murid. Ini bermaksud seorang guru haruslah melaksanakan kewajipan tugas atau keputusan dengan kesedaran, integriti dan komitmen tinggi terhadap kejadian yang akan timbul sewaktu menjaga murid-murid. Dengan nilai ini, ia melibatkan keikhlasan, ketekunan serta pematuhan kepada peraturan seorang guru yang haruslah membina kepercayaan dan kepribadian positif dalam diri murid-murid. Yang ketiga, menjadi suri teladan untuk melahirkan pelajar yang unggul. Murid-murid sebenarnya senang menyerap apa yang diajar atau ditunjuk kepada mereka. Sebagai seorang guru, khususnya guru sekolah rendah, kita hendaklah menjadi satu contoh yang terbaik bagi anak murid kita kerana mereka mencontohi dan mengikut adab dan tunjuk ajar kita dari sekolah yang kemudian bawa balik ke rumah untuk ibu bapa melihat. Jika tidak mengambil komitmen yang ini secara serius, murid-murid boleh terleka dan diberi tunjuk ajar yang salah yang boleh menyebabkan mereka ketinggalan oleh rakan-rakan sekelas.
Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Amira Natasha binti Nur Hisham. Saya daripada kelas PPS 29 dan hari ini saya akan membentangkan tugasan 3 iaitu kursus pengantar pengajian pendidikan kod GPPP 1092. Baiklah, di slide ini saya akan menerangkan implikasi atau kesan hala tuju dan aspirasi pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik. Secara umumnya, hala tuju dan aspirasi pendidikan menjadi panduan utama dalam membentuk sistem pendidikan negara. Oleh itu, kesannya bukan sahaja tertumpu kepada murid dan sistem pendidikan. Malah, ia juga turut memberi impak yang besar terhadap peranan serta tanggungjawab guru sebagai seorang pendidik. Pertama sekali, implikasi hala tuju dan aspirasi pendidikan dapat dilihat melalui aspek profesionalisme guru. Meningkatkan profesionalisme guru terdorong untuk sentiasa meningkatkan kemahiran pengajaran, pengurusan bilik darjah dan pedagogi moden. Sehubungan dengan itu, hala tuju pendidikan yang jelas menuntut guru supaya sentiasa melengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran terkini. Guru berjiwa pendidik bukan sahaja menyampaikan ilmu, malah berusaha menambah baik kaedah pengajaran agar selari dengan keperluan murid serta perkembangan semasa dalam dunia pendidikan. Oleh itu, kesannya guru menjadi lebih kompeten dan berkeyakinan dalam melaksanakan proses pengajaran serta pembelajaran. Sebagai contoh, guru mengikuti kursus pembangunan profesional berterusan seperti bengkel pedagogi abad ke-21, latihan penggunaan teknologi digital dalam pengajaran serta program komuniti pembelajaran profesional. Melalui usaha ini, guru dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran menguruskan bilik darjah dengan lebih sistematik dan dapat menyesuaikan strategi pengajaran mengikut tahap kebolehan murid. Selain itu, hala tuju dan aspirasi pendidikan turut memberi kesan terhadap tahap komitmen dan semangat guru dalam melaksanakan tugas, meningkatkan motivasi dan dedikasi. Guru berjiwa pendidik akan lebih dedikasi dan komited dalam mendidik murid kerana memahami matlamat dan aspirasi pendidikan negara. Dengan kata lain, apabila guru memahami hala tuju pendidikan negara, mereka akan melaksanakan tanggungjawab dengan penuh kesedaran serta keikhlasan. Guru berjiwa pendidik sanggup berusaha lebih serta meluangkan masa dan tenaga demi memastikan murid bukan sahaja berjaya dalam akademik, malah dapat berkembang secara menyeluruh. Sebagai contoh, guru sanggup mengadakan kelas tambahan atau sesi bimbingan selepas waktu persekolahan bagi membantu murid yang lemah dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga memberi sokongan moral dan motivasi kepada murid melalui kaunseling tidak formal serta pemantauan berterusan bagi memastikan kebajikan dan perkembangan emosi murid sentiasa terpelihara. Seterusnya, aspirasi pendidikan masa kini juga menekankan kepentingan penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan teknologi pendidikan guru terdorong untuk digunakan alat digital dan media pembelajaran terkini untuk menjadikan pengajaran lebih menarik dan berkesan. Dalam hal ini, perkembangan teknologi memberi kesan langsung terhadap peranan guru. Guru berjiwa pendidik akan menyesuaikan diri dengan perubahan ini dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam pengajaran. Natijahnya, pembelajaran menjadi lebih interaktif, menarik dan relevan dengan keperluan murid masa kini.
Sebagai contoh, guru menggunakan platform pembelajaran digital seperti Google Classroom, kuis interaktif dalam talian serta video pembelajaran bagi menyokong proses pengajaran. Selain itu, penggunaan persembahan multimedia dan aktiviti dalam talian juga membantu meningkatkan penglibatan murid serta dapat memudahkan guru untuk memantau kefahaman murid secara berterusan. Di samping itu, Hala 7 Pendidikan turut memberi penekanan kepada aspek kreativiti dan inovasi dalam pengajaran. Pemupukan kreativiti dan inovasi, guru terdorong menggunakan kaedah pengajaran kreatif dan inovatif. Contohnya, penggunaan media digital, projek hands-on dan pembelajaran berpusatkan murid. Sebagai contoh, guru melaksanakan pembelajaran berasaskan projek dengan membahagikan murid kepada kumpulan untuk menghasilkan produk atau pembentangan berdasarkan topik yang dipelajari. Selain itu, guru juga menggunakan aktiviti simulasi, perbincangan kumpulan dan tugasan hands-on bagi menggalakkan murid berfikir secara kreatif serta aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Oleh yang demikian, guru berjiwa pendidik tidak terikat kepada satu kaedah pengajaran sahaja. Sebaliknya, mereka sentiasa mencari pendekatan baharu yang lebih kreatif bagi menarik minat murid. Kesannya, suasana pembelajaran akan menjadi lebih dinamik dan mampu merangsang pemikiran kritis daripada murid. Tambahan pula, implikasi Hala 7 dan aspirasi pendidikan juga dapat dilihat melalui peranan guru dalam pembentukan sasiah murid. Pembentukan nilai dan akhlak murid iaitu guru berjiwa pendidik akan memberi teladan akhlak, disiplin dan nilai murid. Membentuk murid bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga berbudi pekerti. Dalam konteks ini, guru bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan ilmu pengetahuan, malah berperanan membentuk nilai dan akhlak murid. Guru berjiwa pendidik menjadi contoh teladan melalui sikap, tutur kata dan tingkah laku sekaligus membantu melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek dan sasiah. Akhir sekali, Hala 7 Pendidikan turut memberi kesan terhadap peranan guru sebagai pemimpin dalam dunia pendidikan. Meningkatkan kemahiran kepimpinan. Guru mampu menjadi pemimpin dalam pendidikan, membimbing rakan sejawat, menyokong pembangunan sekolah dan menjadi mentor kepada murid. Contohnya, seorang guru menjadi ketua panitia atau fasilitator latihan guru, membimbing guru baharu dalam penggunaan pedagogi moden dan strategi pengurusan bilik darjah. Selain itu, guru juga bertindak sebagai mentor kepada murid menerusi program bimbingan akademik dan konseling atau memimpin projek sekolah seperti kelab kepimpinan, aktiviti kokurikulum dan program komuniti. Kesannya, ini dapat membantu memperkukuh kepimpinan dalam kalangan guru serta membentuk budaya pembelajaran dan disiplin yang positif dalam sekolah. Secara keseluruhannya, guru berjiwa pendidik bukan sahaja memimpin murid, malah berupaya membimbing rakan sejawat dan menyumbang kepada pembangunan sekolah. Peranan kepimpinan ini secara langsung membantu meningkatkan kualiti pendidikan secara menyeluruh. Kesimpulannya, Hala 7 dan aspirasi pendidikan memberikan implikasi yang besar terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Guru bukan sekadar penyampai ilmu, malah bertindak sebagai pembimbing, pemimpin dan pembentuk sasiah murid. Justru, guru berjiwa pendidik merupakan tonggak utama dalam merealisasikan aspirasi pendidikan negara. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan kedua-dua cabaran strategi.
1 dan 2 bagi seorang pendidik yang akan menghadapi apabila mengajar murid-murid. Terdapat 4 cabaran strategi iaitu adaptasi teknologi, jurang digital, perubahan kurikulum dan kompetensi guru. Pertama, adaptasi teknologi adalah kecanggihan teknologi terkini dan merupakan sebuah cabaran bagi guru yang tidak dapat beradaptasi dengan dunia zaman sekarang. Contohnya, seorang guru yang dekat-dekat umur pencen tidak secelik digital untuk memahami apa yang perlu dilakukan untuk menjalankan kelas secara atas talian yang boleh menyebabkan kelas yang dijanji pada masa tetap ditunda lambat kerana guru tidak pandai untuk menjalankan kelas online. Oleh itu, sebagai guru yang lebih memahami kegunaan teknologi terkini, kita perlulah beradaptasi dengannya lebih pantas agar tiada jurang teknologi antara murid dan guru. Yang kedua, jurang digital menjadi sebuah cabaran yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di luar kawasan bandar, kawasan pedalaman atau di mana-mana kawasan yang tidak dapat akses internet secara konsisten. Ini menjadi isu apabila kerja yang dibagi oleh guru adalah untuk menonton video di mana-mana aplikasi, juga melakukan latihan tubi untuk memahami apa yang dipelajari secara lebih mendalam. Untuk mengatasi cabaran ini, kita sebagai seorang guru perlulah menjalankan aktiviti atau latih tubi secara manual tetapi seronok bagi menarik perhatian murid-murid. Dengan ini, walaupun jurang digital masih lagi wujud, tapi murid-murid dapat mempelajari secara normal. Yang ketiga, cabaran perubahan kurikulum di mana Malaysia akan mengalami transformasi kurikulum baharu iaitu Kurikulum Baharu 2027. Kurikulum baharu ini akan bermula secara berperingkat, fokus kepada gabungan pembelajaran berasaskan standard dan berorientasikan kompetensi untuk memupuk pembelajaran aktif. Perubahan ini dilakukan mana dalam satu bilik darjah akan ada 2 orang guru yang mengajar 2 subjek berbeza. Masalah akan timbul apabila pengajaran kedua-dua guru berbeza yang menyebabkan murid menjadi pening. Oleh itu, sebagai guru, kita hendaklah mengambil inisiatif untuk membincang bersama rakan guru sekelas supaya apa yang ingin diajar selari kedua-dua subjek yang diajari. Yang terakhir, cabaran kompetensi guru merujuk kepada kemahiran dan kebolehan seseorang guru melaksanakan tugas yang diberikan. Menurut Standard Guru Malaysia 2.0, GSM 2.0, kompetensi guru merangkumi 4 domain utama iaitu orientasi ilmu, instruksional, pelibatan komuniti dan kualiti peribadi. Yang penting untuk menjamin kemenjadian murid. Isu yang boleh berlaku adalah apabila seseorang guru itu tidak menjalankan tugas diberi, oleh itu menjejaskan pembelajaran murid-murid. Untuk mengatasi cabaran ini, bakal-bakal guru dan juga guru sedia ada perlu menjalani bengkel untuk menegakkan lagi profesionalisme agar dapat menangani apa-apa tugasan yang diberi.